Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Hafiz Azlan. So hari ni kemasukan budak baru, mungkin sekarang tim sudah dibubarkan. Tim sudah dibubarkan dan semua akan jadi huru-hara. Semua dah habis kontrak. So akan ada kemasukan baru hari ni. 4 orang ahli baru yang akan masuk, tapi hari ni 2 orang saja. Next content 2 orang lagi. So kita nak perkenalan dulu dengan budak baru ni. Kita start dengan Hana terlebih dahulu. Nama Nurmah Nania, tinggal dekat Selangor, umur 17 tahun. Okay, terima kasih Hana. Boleh tutup mic. Okay, untuk orang yang kedua, Andre, sila perkenalkan diri. Nama saya Andre, tinggal di Tangerang, umur 15 tahun. Okey, kita akan terus ke soalan-soalan daripada ahli lama kepada ahli baru. Satu orang standby 1 soalan, tetapi budak baru belum menerima 2 soalan. Maksudnya 2 orang kepada seorang. Faham tak? Yasin tanya kepada Hana. Okey. Hana main Hana main apa kau nak cakap ni, Yasin? Hana main role apa? Hana main role apa? Main main SP, Roma, meet dengan MM. Oh, tu soalannya? Oh. Okey. Mahmud tanya kepada Andre dalam bahasa Endon. Untuk Andre, Mas dah berapa lama main ML, Mas? Berapa lama kan email dari season 13? Oh, lama juga. Nama kau. So, pada Azim lah. Azim tanya kepada Hana. Hana, awak main ESP, Mid, Marksman dengan Rom kan? Dan di antara 4 role tu, yang mana satu awak boleh taunting lah. Taunting untuk team fight yang seterusnya. Kalau main dalam team lah. Ini kot. Roma. Roma. Okey. Jadinya Roma apa yang awak pandai sekali? Okey. Itu saja soalan daripada aku lah. SP Galo. Terima kasih Azim. Okey, untuk Kal, soalan terakhir untuk Andre. Silakan. Dalam bahasa Indo. Assalamualaikum Bang Andre. Om, gue mau nanyain satu soalan. Apa tujuan kamu masuk A Squad? Soalan. Cuman gabut aja sih, cuman gabut aja. Apa tu? Dia tanya kamu, apa tujuan kamu masuk A Squad? Apa sebab? Mengapa? Sebab dia gabut lah. Gabut tu bosan. Gabut tu bosan. Bosan. Saja. Okey. Ya. Sorry ya Andre, kami tidak faham bahasa Indo. Bisa bahasa Indo. So
Itu saja konten kita pada kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.